Burung merpati terbang merata, singgah sebentar di dahan sana. Assalamualaikum, pembuka kata, izinkan saya mulakan bicara. Air jernih di dalam telaga, tempat bermain si anak desa. Dengan rendah hati, saya bermula berkongsi buku yang amat saya suka. Nama diberi Wan Nur Husna Humaira binti Wan Muhammad Khairuddin. Berumur 12 tahun. Saya mewakili Sekolah Kebangsaan Air Terjun dengan kod sekolah TBA 0045. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, tak faham maka tak bermakna. Dengan penuh keyakinan dan semangat yang membara, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Ular Sakti Melawan Ahli Sihir. Pernahkah anda mendengar kisah tentang ular sakti melawan ahli sihir? Ceritanya sangat menarik. Buku ini adalah hasil karya Zabri Hazri. Buku ini mempunyai 16 halaman. Saya amat menyukai buku ini kerana jalan ceritanya menarik dan penuh dengan unsur keajaiban. Izinkan saya memulakan cerita dengan penuh rasa hormat di hati. Pada zaman dahulu, ketika zaman Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang zalim, Fir'aun merupakan seorang raja yang sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bagi mencabar kebenaran Nabi Musa, Fir'aun telah memanggil seluruh ahli sihir terhebat dari seluruh negeri. Ahli-ahli sihir itu berkumpul untuk menunjukkan kehebatan sihir masing-masing. Pada hari pertandingan, ahli-ahli sihir itu melempar tongkat dan tali mereka. Dengan sihir yang mereka gunakan, tongkat dan tali itu terlihat seperti ular yang bergerak dan sebenar. Tetapi Nabi Musa tidak gentar. Dengan penuh keyakinan pada Allah, Nabi Musa pun melempar tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan sebenar. Ular itu bergerak pantas lalu menelan ular-ular yang dibuat oleh ahli sihir itu tadi. Jelaslah apa yang dibuat oleh Musa itu adalah mukjizat daripada Allah. Semua ahli-ahli sihir itu terus sujud dan beriman kepada Allah walaupun diancam oleh Fir'aun. Setiap kisah pasti ada kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya adalah kebenaran pasti akan menang walaupun terpaksa menghadapi cabaran yang besar. Kita juga belajar bahawa supaya kita tidak mudah terpedaya dengan sihir. Kesimpulannya, buku Ular Sakti Melawan Ahli Sihir ini sangat wajar untuk dijadikan bahan bacaan oleh semua murid. Burung merpati terbang merata, singgah sebentar di dahan mati. Jika ada salah dan silap kata, ampun dan maaf dipohon dari hati. Saya akhiri cerita saya dengan sekian, terima kasih.